Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah masih lagi dapat bertemu dan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dalam episod kali ini, kebetulan pokok buah ara dekat belakang rumah ni tengah berbuah. Jadi saya terus ambil peluanglah untuk buatkan satu menu masakan yang menggunakan buah ara, iaitu gulai kawah kambing buah ara. Buah ara yang digunakan dalam masakan ni memang betul-betul segar. Dipetik dari pokok, kemudian terus kami gunakan dalam masakan. Gulai kawah kambing buah ara juga sebenarnya hidangan klasik tradisi Melayu yang cukup terkenal, terutama sekali di sebelah negeri Kelantan. Hidangan ini juga mempunyai keseimbangan rasa antara pedas, lemak dan sedikit manis semula jadi daripada buah ara, dan sudah pasti mempunyai signature rasa yang tersendiri daripada penggunaan kawah. So, jom kita teruskan kepada cara yang selengkapnya. Stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali sediakan dahulu buah ara. Dalam resipi ini saya menggunakan lebih kurang setengah kilogram buah ara. Namun, jumlah penggunaannya boleh mengikut kepada cita rasa masing-masing lah. Cuci dahulu sehingga bersih, kemudian boleh terus masuk kepada proses rebusan. Bila dah mendidih, baru kita masukkan buah ara yang telah siap dicuci tadi. Proses rebusan ni tidak perlu terlalu lama pun sebenarnya. Agak-agak teksturnya dah sedikit lembut dan mudah untuk dihiris. Boleh angkat dan toskan. Okey, agak-agak dah hilang panas. Sekarang hiriskan buah ara tadi. Dalam resipi ini saya menggunakan sebanyak 1.5 kg bahagian tulang kambing. Bersihkan dahulu, kemudian toskan. Seterusnya kita masuk pula pada proses penyediaan bahan kisaran untuk tumisan. 10 biji bawang merah saiz sederhana, 6 ulas bawang putih, 15 gram halia, sedikit air dan kisarkan sehingga lumat. Sekarang campurkan 60 gram serbuk kari daging bersama bahan kisaran tadi. Dan tambahkan 1 sudu besar cili giling.
Sekarang sediakan satu kawah. Terus saja panaskan minyak untuk proses tumisan. Biasanya untuk majlis kenduri kita akan gunakan dapur kayu api lah. Namun untuk resipi ni saya menggunakan dapur gas biasa sahaja. Masukkan dahulu sedikit rempah 4 sekawan. Baiklah, sekarang dah boleh masukkan paste yang telah disediakan tadi. Tumis sahaja sehingga ianya garing dan pecah minyak. Jangan lupa masukkan juga 30 gram lengkuas. Tambahkan 2 sudu besar kerisik. Okey, bila tumisan tadi dah garing, boleh masukkan bahagian tulang kambing yang telah siap dicucikan tadi. Gaulkan dan masak dahulu macam ni sehingga daging sebati bersama rempah. Sekarang masukkan air dan masak sehingga daging betul-betul empuk. Boleh tambahkan 35 gram gula melaka dan juga 1 keping asam gelugur. Namun untuk manisan boleh ikut pada cita rasa masing-masing lah. Tambahkan garam dan perasa tambahan secukupnya. Agak-agak daging tadi sudah hampir empuk, boleh masukkan buah ara yang telah disediakan tadi. Biarkan ianya masak seketika bersama daging. Baiklah, sekarang dah boleh masukkan santan segar. Dalam resipi ni saya menggunakan 3 cawan santan segar. Untuk naikkan lagi aroma wangi, boleh masukkan 1 helai daun pandan. Boleh terus sambung masak lagi sehingga ianya mendidih dan masak sempurna.
Bila semuanya dah masak sempurna, boleh terus tutupkan api dan sudah siap sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, masakan gulai kawah kambing buah ara yang kita buatkan tadi dah pun siap sepenuhnya. Sekarang boleh sedia untuk dihidangkan bersama seisi keluarga. Gulai kawah buah ara ni bukan sekadar hidangan biasa sebenarnya, tapi ianya satu gabungan tradisi yang cukup unik dan mampu memikat selera buat semua. Mempunyai tekstur kuah yang pekat, berempah dan sudah pasti memiliki aromanya yang tersendiri. Dengan rasanya yang cukup istimewa, sudah pasti ianya menjadi salah satu hidangan yang sentiasa menjadi pilihan utama bagi menyerikan majlis-majlis kenduri. So, setakat ini sahaja perkongsian pada kali ini. Terima kasih tak terhingga kepada sahabat-sahabat yang sudi menekan butang subscribe pada channel ni. Jangan lupa juga ikuti kami untuk episod-episod yang lebih menarik lagi selepas ini. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.